Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Afiqah binti Muhammad Fauzi, berusia 14 tahun, merupakan seorang pengawas sekolah dan turut menggalas tanggungjawab selaku wartawan TVPSS SMK Kuala Kurau. Kod sekolah saya ialah AEA 3087. Pada masa lapang, saya sering menghabiskan masa dengan meneroka bahan bacaan dari pelbagai koleksi seperti karya agung, karya besar, novel, artikel dan banyak lagi. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi sebuah karya dari koleksi bacaan saya, iaitu Hikayat Hang Tuah. Kesetiaan, pengorbanan, persahabatan dan maruah bangsa. Itulah antara tema dan garapan persoalan yang diketengahkan dalam karya agung ini. Karya yang dikaji dan diperkenalkan oleh Kasim Ahmad dan Noria Muhammad ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2017. Buku yang mengandungi 585 halaman bercetak ini mempunyai kulit depan merah keperangan, simbol keberanian dan perjuangan bangsa. Kasim Ahmad, tokoh intelektual tersohor ini, telah menyusun semula hikayat ini ke dalam bahasa moden. Noria Muhammad pula, seorang pengkaji sastera, telah menambah dimensi akademik yang menjadi hikayat ini hidup dan relevan pada masa kini. Bila sahabat bangkit derhaka, bukan kerana mahu tahta, tetapi melihat zalim meraja, jebat pun bangun dengan kecewa. Hikayat Hang Tuah merupakan karya epik kesusastraan Melayu lama yang bukan sahaja menggambarkan kegagahan seorang pahlawan, malah turut menyentuh persoalan moral, politik dan kemanusiaan. Hikayat Hang Tuah mengisahkan kehidupan Hang Tuah, seorang pahlawan legenda Melayu yang terkenal dengan kesetiaannya kepada Sultan Melaka. Bersama 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekyu. Mereka menjadi simbol kekuatan dan kehebatan Kesultanan Melaka. Hang Tuah, seorang pemuda luar biasa dari kampung Sungai Doyan, Melaka, yang sejak muda lagi menunjukkan keberanian hingga akhirnya Hang Tuah dilantik sebagai Laksmana oleh Sultan Melaka. Titik penting dalam hikayat ini muncul apabila Hang Tuah difitnah oleh orang istana yang iri hati. Sultan telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Hang Tuah. Inilah titik mula konflik dalam karya apabila Jebat bangkit menuntut bela. Pertempuran dua sahabat sejati yang berlainan prinsip menjadi detik paling tragis dan beremosi dalam hikayat ini. Kisah ini bukanlah hitam atau putih. Ia mengajak kita menilai erti kesetiaan yang sebenar. Seterusnya, dari aspek kosakata dalam hikayat ini bersifat klasik, penuh dengan kiasan dan peribahasa Melayu lama. Naratifnya panjang dan berbelit, namun ia memberikan gambaran jelas tentang nilai dan pemikiran masyarakat zaman silam. Dari sudut nilai tambah karya ini, terdapat unsur syair yang memaparkan konflik Tuah dan Jebat sebagaimana saya lagukan tadi. Selain itu, terdapat juga unsur pantun dalam karya ini. Kisah ini memberi kita pengajaran bahawa kadang-kadang yang dianggap derhaka sebenarnya berjuang demi kebenaran, dan yang dianggap setia mungkin sedang bergelut dengan dilema batin.
takkan Melayu hilang di dunia. Amanat agung Hang Tuah ini kekal relevan dalam dunia masa kini. Namun, sejauh manakah kita mampu menggalasnya? Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih.